guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Kenapa rasa macam cepat sangat Sekejap. Assalamualaikum guys. Hello, welcome back to my channel. Sebab dah lama sangat aku tak buat video. Bukanlah lama, baru 2 hari. Untuk vlog hari ni ada sedikit kelainan, which is Lia dapat challenge daripada seorang viewer Lia yang bernama Azwan Afzan, dikenali sebagai Flank. Thank you Flank, shout out to Flank. Thank you untuk idea. Actually Lia memang dah save beberapa idea, tetapi idea yang Flank cakap ni ada dekat dalam one of my list. And Lia terus macam okay, why not kita try yang ni. Sebab you know what, Lia lagi suka viewer yang berinteraksi dengan Lia through comment. Lia nak tahu korang punya perspektif. Adakah korang minat dengan konten Lia? Apa benda yang korang nak tengok untuk next? Benda tu buat Lia lebih motivate tau. Macam nampak Lia dah list dah video tu, idea tu, tapi Lia tak buat lagi. Tapi bila ada orang yang support Lia, macam Lia buatlah ni, and dia selari dengan apa yang Lia fikir, maksudnya konten yang Lia nak sampaikan tu sebenarnya korang pun minat. Faham ke? Faham? Sekarang menunjukkan pukul 5 petang. Hari ni kita akan pergi ke Bazar Ramadan Cyberjaya. The challenge is drum roll please. Lia rasa korang pernah nampak je. Challenge ni sebenarnya ada dah dekat TikTok. Challenge ni adalah RM30. Apa nama challenge tu? Sekejap. Kita akan buat RM30 Bazaar Challenge. Shout out to Flank, which is the DM Lia. Dia kata nanti try buat vlog pergi bazar beli ikut bajet. Contoh RM50 dapat beli berapa banyak makanan. So dekat situ Lia kata wow, 50 tu banyak sangat. And then last night Lia buat stream. He bukannya just bagi Lia idea, dia also donate me some amount untuk merealisasikan. Oh wah, dah mula dah pembaca berita. Merealisasikan the idea for the content. So tidak melengahkan masa lagi, marilah kita bergerak. Kita akan pergi ke Cyberjaya. Lia dah keluar daripada parking, and ETA untuk sampai ke Cyber 32 minit, which is Lia akan sampai pukul 6. Harapnya tak jam dan berjalan dengan lancar. And tolonglah makanan ada. Let's go. Info dah sampai. Nampak? So, perkenalkan Yin. Ni duduk cyber lah. Tak, bukan. Jangan perkenalkan macam tu. Duduk cyber. Okay, lalang kita ada dekat Bazar Cyber. Lia ada kawan nama Yin. Ni adalah teammate Lia time PUBG dulu. Yang tahu. So, macam mana? Kita nak gerak apa masuk dalam. Okay, so sekarang bajet untuk Lia RM30. And Yin pun boleh ambil juga. Maksudnya tak kisahlah, air, makanan. Okay. So jom kita masuk ke dalam. Harapnya tak ramai orang. Jadi kita tanggal kepala DJI aku. Let's go. Tapi okey lah. Aku tak tahu hudan ni. Harap tak ada siapa pandang. Harap tak ada. Wow, tak nampak. Okay, bajet kita RM30 seorang. RM30 seorang RM30 seorang. Dekat hujung-hujung ni so banyak dapat sale. Ya. Kita tak pernah lagi pergi bazar lepas tu ada sale. Macam selalu kalau hujung-hujung tu memang sama ada dah habis terus ataupun ni lah. Oh tak, hari tu yang pergi Putrajaya kan? Putrajaya? Bazar Putrajaya tu nasi ayam dia satu tu RM8 tau. Tapi masa tu yang pergi pukul 7 dia cakap dua RM10 je. Oh, tapi Lia pernah beli lauk. Time tu dah nak habis, alang-alang tu dia cedok je habis. Wah, sangat panas. Aku ingat aku tak tekan rekod tadi. Wah, banyaknya. Ayam golit pula tak buka. Lia nampak apa benda yang Lia nak. Last vlog Lia nak ni. Jom kita beratur dulu ni. Boleh. Pak ayam madu RM2.5. Tongking. Satu cucuk. Satu cucuk RM1.5. Kulit. Dia nak tongking dengan kulit ayam. Satu cucuk RM1.5. Kena guna kalkulator. Tak pernah nak ni kena guna kalkulator guys. Okay. Nak berapa? Kalau apa ni Yin nak juga? Boleh nak. 7 RM10. So why not kita 7
tadi? 10 lah kan? Yalah 10. So 3 tongking, 5 kulit lah kan? 5 kulit. Apa tak? 4 kulit. 7. 7. 3 tongking, 4. Tak ada. Kulit. Habis? Apa yang habis? Tongking. Semua habis ke? Tongking kulit pun dah habis. Oh ya ke? Ada tomo dengan tepak je tinggal. Tomo tu apa? Tomo. Tu tomo. Oh, okey tak apa. Terima kasih. Sorry. Weh habis weh. Punya dah beria kira habis. Weh pukul 6 habis. Ni kita kena repeat balik kan? Boleh repeat tapi bukan sini lah. Bukan sini. Weh kita kira beria Beria habis. depan abang tu tau. Dia 7. Okey, ni berapa tongking, berapa kulit. Saya semua habis. Pak Maggi ada? Nak murtabak. Ramen ada ramen cheese. Oh, murtabak Maggi tu bukan murtabak Maggi biasa Maggi ke? lah, tapi dah habis yang biasa dah habis. Yang Maggi biasa sudah habis, tinggal ramen. Yang kari tu biasa kan? Oh, ramen yang warna merah tu ke apa? Ya betul-betul. Boleh nak try? Berapa ni? RM6. RM6. Ya. Murtabak ramen RM6. Akhirnya dapat satu dah. Kita akan makan nasi biryani. Tengok power tak power. Ada lagi ke nasi biryani? Ada. Ada lauk apa? Ayam, daging, kambing. Ada kambing. Ayam, daging, kambing. Kambing tinggal satu. Kambing ni besar ke? Dia ketulan daging. Oh. Ketulan daging. Kambing. Kambing satu, daging satu. Kambing 18, daging 14. 8, 9, 10, 11, 12. Tu 2, 32. Dia orang yang terakhir. Beli kambing, kambing habis. Berapa? Ni kan? Daging satu, kambing satu. 32. 32. Daging satu, kambing satu kan? Ah betul. RM1 tambah 18. Dia punya. Guys, tak pernah doh aku beli aduh kenapa? Dia pergi mana? Dia pergi mana tu? Sabar. So dia ada baki lagi. 9. Dia ada baki RM9. Ada ke air RM9? Tapi cup RM4 lah. Dia nak Ribena lychee. Tapi boleh je plastik kan? Cup besar mana? Cup RM4 punya. Besar sangat tu jadi kembung aku. Lagi satu soda lemon. Oh yelah dia detect seorang je lah. Noob kau ni. Mahal-mahal tapi noob. Thank you. Pak Lia ada balance lagi RM5. Oi tengok tu. Jangan muka orang lain. Jangan. RM10 kita boleh dapat apa? Kita tak ada benda yang manis Manis. Oh loh. Kita je lah yang manis. Okey, nak sate ke nak puding? Mana-mana boleh. Kita ada balance RM14. Berapa puding tu? RM4. So kita ada 14. Tinggal RM10. Okey, kejap kita tanya dulu. Dalam RM10 boleh dapat apa? Sate. Dapat dua. RM6. Tadi berapa? Macam ni dah. Apa kata kita tanya dia jap. Abang bajet RM10. Abang bagi kita Tengok tu. Jangan detect. Sadar. Sireng. Tengok aku dah marah apa. Kambing ada lagi? Kambing ada nak berapa? Nak tanya untuk kambing, sate ayam dengan nasi impit RM10 dapat apa? Dapat berapa? Dapat apa? Dia abang challenge. Bukan. Yang challenge tu kita. Oh challenge kita. Challenge tu kita. Okey, nasi impit satu. Ayam dengan kambing, totalkan sekali dengan nasi impit tu nak jadi RM10. 3 ayam, 3 kambing, 1 nasi impit. Okey, boleh? RM10 Ngam-ngam RM10 ke apa? Tengok. Okey, jap. Nak tambah boleh. Ni RM10. Terima kasih. Sama. Kita akan beli manisan. Puding. Yang tadi tu Yang tadi tu dia pack terus. Lepas tu dia tak bakar. kan. Cantiknya. Tengok belakang tu. Thumbnail. So, ni semua. Kita masuk Semua? sate dengan dessert lagi. Yep. Tinggal last kita nak ambil puding caramel. Bukan Khairul Amin punya Ngam-ngam RM60. RM60 dua orang. RM10 dua orang. Seorang RM30. Actually, yang ni challenge bagi viewer Lia yang kasih. Lepas tu dia memang dah kasih donation dekat social bus malam time dia live. Lepas tu supposedly Lia seorang kan. So dia cakap why not pergi Cyberjaya alang-alang kan. Tapi yang penting tak dapat ni duk. Tongking. Ya, dan ini bazar kedua Lia pergi
makanan yang Untuk diinginkan tak dapat. untuk Ramadan ni, kulit ayam dengan tongking tak dapat. Punyalah bincang-bincang rupanya habis. Aku rasa abang tu tengok je benda lah 2 ekor ni. Duk kira-kira. Dua-dua pula macam tak betul je kira matematik. Lepas tu tiba-tiba tongking habis. Saya cakap, kita daripada Kuat sangat ke kita kira? agak Alah je. Not bad lah. bau macam sedap. Bau kalau lapar memang sedap. Dia detect mana? Tahulah, tak pernah buat berdua kan. Selalu buat seorang, jadi detect muka aku je. Ni agaknya dia terkejut. Ada orang baru. Last kita akan beli puding caramel. Berbukalah benda yang manis seperti buka dengan kami. Tiba. Ismail. Ya. Nak puding caramel Berapa? 1. Satu ya. Ya. Ni? Okey. Terima kasih. Settle. So agak kecewa. Tongking tak dapat. Kulit ayam pun tak dapat. Kita akan bergerak ke tempat berbuka puasa, which is kita akan berbuka tepi tasik, bak kata Yin. Kita orang datang 2 kereta. So jumpa dekat sana. Okay, let's go. Gerak-gerak, calah betul. Bukber. Dia baru habis marathon, guys. Brisk walk before berbuka. Ada apa benda dekat belakang kepala dia? Tu nampak banyak-banyak. Sekejap. Dalam kamera tak nampak. Tak ada apa kot. Dia terlanggar tebuan dia ke? Tebuan apa? Apa tu? Kenapa buat muka macam tu? Tebang-tebang je. Kepala otak dia. Ada lagi ke? Cantiknya kamera. Cuba In cakap. Hello. Tu ada. Ada nasi biryani power. Ya, dia rasa dia bagi kat Nasi biryani power. nasi biryani power. Nasi biryani power. Lauk daging. Blue lemon soda. Sate. Puding caramel. Puding. Murtabak ramen. Ramen yang pedas merah hitam. Merah hitam. Merah hitam. Ribena lychee. Ribena lychee. Yes. Dia macam leukemia sikit. Leukemia? What the hell? Dia macam pucat sikit. Oh. Leukemia lah siut. Yang ni Lia punya biryani power juga. Tak power tak tahu lah. Lauk kambing. Ya betul. Yang terakhir. Pasal ada tisu. Tak payah. Tisu tak payah. Alah, lighting dekat sana cantik. Ya doh, lighting kat sana cantik. Ain. Yeay. Tak macam. So, boleh pusingkan ke belakang ke? Alamak. Slow-monya. Okay, inilah situasi kita sekarang. Bukan. Jangan tengok yang tu. Lambat. Allah. Nak pusing pun. Mana kapal terbangnya? Oh, tu. Nampak tak? Kecil je. Korang tak payah tengok lah. Pemandangan tengok kita orang je. Dek, kau jangan buat hal, Dek. Kau tengok kita orang macam kita orang pula buat salah. Tengok sana tu. Allah, yang pusing kamera pun. Mana? Mana budak tu? Dah situ ke? Oh, zoom. Tu. Bukan dah tanda tangan. Masa dia dah tanda tangan. Allahu Akbar. Tu Fira mati kaya rumah. Okay, Lia tahu kenapa dia leukemia. Ribena dia tak rasa pun. Rasa lychee. Air yang lychee dalam tin tu. Mesti dia punya parti. Ini rasa soda. Soda lebih. Memang air soda kan? Blue lemon soda. Tak asam-asam. Tak semasam. Ni Ribena kurang. Tawar. Tapi rasa lychee. Lychee yang parti tu. Tak apalah. Sebab pun nampak dah nak habis. Nak try mana? Ramen dulu ke? Boleh? Seram je tengok makanan ni. Kau nampak macam nasi tu. Bukan Bukan tu ramen. Potong atas je ke? Mana ramen dia? Mana sos dia tu kan? Tawar. Tengok colour dia, guys. Leukemia. Kalau dia cakap murtabak ramen yang pedas, sos ramen tu tak ada.
tak rasa pedas langsung. Dia sejenis yang tak makan pedas. Makan pedas tapi kalau pedas sikit dah dapat rasa. Ini tak. Lupa nak bagi rating. Rating air berapa Lana? 5/10. 5 per 10. 6 per 10 lah. Sebab dia ada soda dia tu. Dia soda tak kuat sangat lah. Lemon dia pun sikit-sikit je. Okay lah. 5/10 sebab Ribena tak rasa. Tapi macam rasa laici je. Air laici. Murtabak 3. Sama. 3. Baik dia beli murtabak biasa. Yang beratur tadi. Takkan lah dia letak air. Kita continue makanan lain. Wah, tak pernah aku bagi rating. Selalu rating paling rendah dia untuk Putrajaya 6/10 lah, dua-dua. Diorang cakap Cyberjaya sedap. Ke kedai dah salah kedai lah? Rasa kita salah kedai kot. Sebab kedai yang sedap-sedap semua dah habis tadi. Yang kita tengok video. Datang 32 minit kot datang sini. Tak jam 32 minit tu. This one kambing. Kambing juga ada dulu. Yang warna merah tu ayam. Rahim. Not bad. Rasa kambing. Kambing dia tak liat. And bila makan, dia kunyah yang lama sebab dia bukan liat, dia macam hancur dalam mulut. Dia bukan liat. Korang boleh kunyah dia lama. Sedap. Dia bukan yang lekat-lekat celah-celah gigi tak? Sedap tapi dia rasa dia tak perap lama. I mean dia punya Rasa macam dekat luar je. Dia tak sampai daging dia. rasa kambing lagi kuat daripada rempah. Betul. Rempah dia time makan awal-awal je. Lepas tu ni. Tapi not bad. Kalau dia perap lama, pekat, boleh jadi macam Pak Mat Western tiba. Lihat ke? Jangan cakap ayam tu yang lihat. Kagak Tak, dia bukan lihat. Dia apa? Dia melekat dekat dia melekat. Sama juga macam kambing tadi. Dia kurang perapan. Kurang perap. Dia dah risau. Jangan lihat je buat bahasa nasi. Nasi sedap. Nasi impit sedap. Dia bagi bawang. Ada timun ke? Bawang-bawang. Timun dan bawang guys. Punya ni sedap ah. Wah, dia sedap kan? Dia macam tak pedas sangat. Ada ikan. Ni pemandangan kita orang sekarang. Cantik oh. Lah, aku duk pusing. Mana aku? Sini lagi lah bongok. 6/10. Mungkin 7/10. Dia rasa tu dah ada. Tapi dia tak keep. Dia rasa sate kacang lagi sedap. I mean, rate yang Lia bagi sebab apa Lia pernah rasa yang paling lagi sedap pada dia. Macam tu lah. Actually, nasi ni Lia takkan makan habiskan sekarang tau. Macam kita akan rasa sikit. So, makan kat rumah. Kari macam kari orang kahwin. Rumah orang kahwin. Betul. Tapi daging dia macam melted dalam mulut. Ya doh, rasa macam kenduri kahwin. Betul? Sedap. Ya doh, aku rasa kan dia tak perasan lah dia punya ni. Dia rasa dia memang ada buat untuk catering lah. Memang rasa apa ni, catering orang kahwin. Catering kahwin dia punya rempah-rempah tu. Ni apa Dia tak makan dah ni. Ni apa? Acar Acar. Ni acar. Makan ke acar? Nak try? Boleh je. Okay. Acar dia macam kurang cuka. Kurang cuka? Oh, dia tak boleh nak bagi ni sebab dia memang tak makan. Dia buat dia masam. Dia tak makan masam. Cuka tu yang buat masam. So dia kurang cuka. Oh, dia kurang cuka. Dia tak cuka. Tak cuka. Dia tak cuka. Aku tak fokus tu. Dia fokus muka dia fokus muka kau. Lah, kena macam tu ke? Itulah, aku rasa dia buat catering lah. Tapi kalau
Abang buat catering ni memang laku lah bang. Bagi dia 8/10. 7 kot. 7. Sebab apa? Sebab acah. Acar tu bukan main dia. Mungkin macam orang macam Yin kalau nak makan nasi biryani macam Nak tak ada. ada acar tu tak boleh. So bila acar tu tak sedap dia jadi Dia macam kurang. sambal belacan. Oh, faham? Ha. Dia tak makan acar tapi bagi dia nasi dengan kambing 8/10 lah. Mana lagi 2 dia dah biasa dah makan kenduri orang. Kenduri kau. Kenduri aku jangan tanya bila, kenduri orang. Kenduri Lia jangan buat nasi biryani. Buat yang Tak, betul. bukan. Dia punya lauk ni kan selalu macam nasi minyak dengan kambing, nasi minyak dengan ayam merah. Ayam masak merah. So not bad. Dia tak akan makan dekat sini lah dengan nak macam ni memang tidak lah ya. For the last appetizer. Ni. Okay, puding caramel. Tak tahulah dia ambil daripada Khairul Amin ke apa ke. So ni nak kena terbalikkan kat sini ke? Jangan. Tak payah. Nak gigang satu hal. Makan. Dia nak suap aku banyak besar tu. Tak boleh nafikan aku memang suka manis. Dia memang suka. Sebab sedap. Tapi kenapa macam hujung-hujung tu dia rasa pahit macam Ke gula dia? pahit macam apa hangit Cuba lagi sikit. Wah, lagi sikit nampak tak? Betul tak? Jap. So try rasa gula dia saja. Bengkokkan sikit. Betul tak? Gula dia hangit sikit. Sikit je, tak banyak. Tapi pahit dia tu macam ke hujung-hujung. Macam tak tahulah pahit hangit ke ataupun pahit yang terlalu manis. Tapi dia tak terlalu manis. Dia punya puding tak terlalu manis. 8/10. Dia seorang yang tak minat manisan sangat kecuali coklat. Oh. So kalau coklat okey. Kalau manisan macam ni mungkin Yin bagi dalam 7 lah kot. Ada orang buat puding. Dia macam puding air tau. Yang ni puding yang telur. Roti. Yes. Ramen. Dia rasa dia ikut resipi Khairul Amin lah. Tak tahu lah, tak tahu. Okay, ada beza tau bila puding yang air tu macam jelly tau. Yang tu memang rasa kosong lah macam setakat puding air. Tapi ni dia rasa puding puding Khairul telur. Amin. Maksudnya bila makan puding tu dia bukan rasa jelly je, dia ada sesuatu. Ada sesuatu di dalam itu. Maksudnya dia salut lah orang tu. Dia bukan setakat nak menjual jelly saja. Harga satu bekas ni RM4 tau. Kau bayangkan. Sebesar ini. Kan. Aku jangan nak cakap kena suap. Makan. So overall untuk Bazar Cyberjaya. Bazar Cyberjaya yang TSI dekat TSI apa sport center. TSI Sport Center overall dia tak dapat apa yang dia nak. Dah tahulah sebab hari Ahad ke apa, pukul 6 banyak yang dah habis. Dia rasa dia tak buat banyak sebab dia ni kot. Sebab Cyberjaya dia ada 2. Satu dekat TSI tu, satu lagi dekat dengan Salai, dekat dengan area Deephouse. Kiranya yang lagi satu tu lagi besar ke apa? Ya. Yang ni kira macam kalau yang ni kita boleh letak dalam 1/3, kalau sana 2/3 dia punya besar. Kebesaran dia. Lia pergi sebab Lia nampak dekat TikTok ramai yang suggest pergilah apa ni bazar TSI. Lepas tu Lia daripada bazar Putrajaya tu Lia nak beli tongmu pula, tongking dengan apa kulit. So dia macam expect pukul 6 ni boleh lagi. Lia memang betul-betul sampai sebab pukul 6. Itu sahaja. Thank you untuk Flank sebab dah bagi idea RM30 Bazar Challenge untuk vlog kali ni. So untuk korang, thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. So Yin ada nak cakap apa-apa? Macam tak ada. Macam tak ada. Kita nak makan. See you next vlog. Thank you Yin. Thank you semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Buat macam ni. Tak, tahu tak? Aku pandang sini. Masa pandang kat flash. Lantak dia.